Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari hari ini berapa ni? Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu berapa bulan ni? 22. 23 hari bulan Mei 2026 Masihi bersama dengan sekarang ni dah pukul 11.52 malam. Jadi sudah berubahlah tarikh daripada 6 Zulhijjah kepada 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa video dari report kita untuk ni lewat sikit hari ni. Video dari report lewat sikit. Pukul 11.52 malam. Okey. Pada buat video dari report kemarin tak pada pukul malam tadilah pada pukul 8 malam tu saya tunggu isyak. Lepas semaya isyak tu saya terus keluar pergi kedai fikri seperti biasalah, minum nada seperti biasa. Saya balik pada pukul 11.50, balik ke rumah tu duduk tidur pada pukul 12.30 malam. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi-mandi. 6.52 pagi bangun terus mandi-mandi, semaya subuh, kemudian makan sarapan. Pada pukul 8 saya pergi ke kedai fikri. 8 pagi saya pergi ke kedai fikri untuk minum pagi. Lepas tu pada pukul 8.40 pagi barulah saya pergi tempat kerja lah. Sambung kerjaan hak tunggak tu lah. Terpaksa buat masuk X1 lepas dah cuti pada hari sepatutnya cuti hari Khamis oleh kerana berlaku kecemasan pada pemain import tu. Salah seorang daripada pemain import tu terpaksa cuti pada hari Rabu. Sepatutnya dia masuk kerja hari Rabu, adalah hari Rabu kerja. Jadi terpaksa masuk hari Khamis lah pasal dia ada berlaku kecemasan, aksiden kemalangan anak dia tu. Jadi saya cuti hari Rabu lah. Lepas tu masuk pula hari Khamis. Lepas tu Jumaat cuti pula, cuti biasalah. Sepatutnya hari ni Sabtu ni cuti, tapi kena masuk selalu lah pasal nak cukup 4 hari. Untuk nak cukupkan kerja biar 4 hari sebelum 27 tu raya Aidil-Adha dah lah. Raya Korban dah. Jadi masuk pada tu lah. Pas masuk hari ni lah. Jadi kerja hari ni dia dagang 2 bit seming. Untuk penampal lah. Melah 2 bit seming. Siap lah, alhamdulillah. Siap balik dari dah ada pukul 3:26 petang. Lepas pagi 3.30 saya balik ke rumah. Mandi dan pada pukul 3.50 semaya Zuhur. Bengong subuh apa, semaya Zuhur. Lepas semaya Zuhur tunggu waktu asar tu pada pukul 4.50 semaya asar tu dalam 4.30 lebih gitulah. Semaya asar pada 4.50. Pukul 6 tu saya terus pukul 5 petang tu saya terus pergi bersiap-siap, terus pergi ke Jetih. Basikal lah di Jetih. Saya basikal ke Jetih ni sekejap. Pergi Jetih beli barang-barang di kedai Eco Shop dan juga kedai di awal barang-barang sikit. Ni benda ni sebab pelak ni kaya extension ni, pisau. Lepas tu pelapik kendi dan juga kuali ni, tiga pisau. Lepas tu penggaru belakang ni sepasang gini dah Eco ni lah kan. Lepas tu pergi kedai Eco Shop beli mak untuk cikgu saya lah, cikgu bekas, cikgu dulu tadika saya. Kebetulan saya jumpa juga dia di Jetih. Saya pergi Eco baru, dia di Eco lama. Jumpa di Eco lama, dia nak klik juga dekat masuk maghrib lah. Saya terus sampai ke dia situ lalu. Buket apa tu, sekali dengan buket apa semua tu, sekali dengan mak tu. Cikgu sekolah tadika kemas kapal pada buah dahulu. Jadi tak review lah, tak nak review barang tu lah. Dan juga sedikit snack lah. Lepas tu dah sempat singgah Dara bagi kepada Dani buku pada Pawas, Tuan Muda Pawas. Bagi dah hadiah lah 3 hari lagi. 26 hari bulan ni dia cukup lah. Sama dengan Pawas juga lah. Pawas 26 juga. Cukup 3 tahun lah budak tu.
Lepas tu terus sampai pada dia lah. Lepas tu mai ke sini. Lepas tu terus lepas balik terus situ terus mai sini, terus pergi ke Kedai Fikri, terus on the way balik tu singgah Kedai Fikri sekejap. Sempatlah mai internet ke apa semua tu, clear sesar ke apa, sesar balik mai internet tu, terus terus balik tu singgah tempat juga, singgah ke rumah kat saya untuk tukar beg ni. Beg tu beg aku ni, beg tukar beg ni lah, pada beg ni, beg ada di rumah kat saya lah, tukar balik, tukar untuk simpan tu, untuk pindahkan barang-barang tu, sebagai barang sebab snack saya tinggal di sana. Okey, lepas tu terus balik ke sini lah, lepas dah clear tukar-tukar barang tu, pindah barang situ, terus balik ke sini. Dan balik tu terus mai ke rumah ni untuk buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.